Assalamualaikum. Hai, kembali semula ke channel saya, Aweli Channel. Hari ni raya kedua, Syawal kedua. Kami on the way nak balik ke kampung. Sekarang berada di sebelum Tol Gombak. Ada sedikit jam. Kereta bersusun. Sebab kalau tengok dalam info dalam Google, jam sikit di sebelum Tol Gombak lah. Mungkin lepas Tol Gombak dah clear. Jom kita tengok suasana raya kedua. Perjalanan daripada Kuala Lumpur ataupun Selangor menuju ke Kota Baru. Kami bergerak dari pukul 8.30 pagi tadi. Okey, kami sampai ke stesen Petronas sebelum sebelum tol Bentong. Isi minyak, buang apa yang patut. Ramai orang di stesen Petronas Bentong ni, agak ramai sikit. Tapi tak boleh lawan masa kemuncak sebelum hari raya tu lah, penuh. Tapi ni ramai lah, masih still ramai. Kalau di kedai-kedai macam KFC, T-Life itu masih lagi beratur queue. Okey, berehat kejap, lepas tu kami akan sambung balik perjalanan. Jom. Okay, kami singgah sekejap di kampung apa untuk beraya di rumah kawan rumah saya. Kita singgah kejap beraya, sambil balik kampung kita singgah beraya. Alhamdulillah, kami dijamu dengan pelbagai menu yang cukup lazat. Terima kasih kepada tuan rumah yang sudi menerima kunjungan kami. Selesai tadi beraya di rumah kawan isteri saya di kampung Seberang Jelai, daerah Kuala Lipis. Salah kampung saya tadi, kampung Seberang Jelai. So kami berhenti sekejap di masjid kampung Seberang Jelai ni untuk solat Zuhur jamak, dan lepas tu baru kami teruskan perjalanan balik ke kampung. Cuaca amat terik, panas sangat-sangat ni. Hari ni baru kat Pahang panas. Di kampung kat Kelantan lagilah panas, sebab dikhabarkan kat sana panas. Okay, ni masjid belakang ni, Masjid kampung Seberang Jelai. Masjid baru katanya. Oh, masjid baru. Seronok beraya di kampung. Dapat tadi sempatlah kan makan apa, juadah yang disediakan oleh tuan rumah tadi. Dapat merasa kuih-kuih tradisional, kuih yang dibuat homemade, lemang original tadi. Oh, seronok. Alhamdulillah rezeki. Okey, nak pergi solat dulu. Jom. Sekarang kami berada di Orange, Gua Musang. Rehat sekejap, cari kopi kejap. Kena kopi. Dalam ni ramai juga manusia.
sampai di Bandar Kuala Krai pukul 5.55 petang. Nampaknya jam di Kuala Krai ni, Masya Allah. Rasa jam di traffic light Simpang 3 traffic light tu. Jam teruk kan. Alhamdulillah saya ada co-pilot. Co-pilot lah. Kena menghadap jam. So bos duduk kat belakang dengan Datin Sri. Years later. Sekarang jam 8.30 malam, masih tak sampai rumah lagi. Kami kat mana ni Macang ah. Kat Macang, satu restoran Lake Sano. Lake Sano. Makan malam. Pukul 8.30 bergerak daripada Kota Damansara. 8.30 masih lagi kat Macang. Tak sampai rumah lagi bro. Jam teruk. Makan dulu, lepas makan kami sambung balik lah. Muka masing-masing dah barai. Muka barai. Barai juga. One eternity later. Alhamdulillah sampai dengan selamat rumah tepat jam 10.35 malam. Hampir 13 jam lebih. Hampir 14 jam. 13 jam setengah lebih kurang macam tu. Kami bertolak daripada Kota Damansara tadi pukul 8.30 pagi. Dia jalan daripada Karak, highway Karak dan sebagainya tak jam. Masuk Kuala Krai, masuk ke Kelantan, jamnya Robby, jam. Tapi ada tempat-tempat lah jam, tapi jamnya panjang. Macam di Bandar Kuala Krai, dekat traffic light tu jam, lepas traffic light pun jam. Masya Allah. So alhamdulillah kami sampai dengan selamat di rumah. Kami akan berehat dan besok kita akan teruskan menziarahi ahli keluarga di sini pula. Bawa dua menantu baru kami mengenal ahli keluarga kami. Okey, besok anak kedua kami pula dengan suaminya, menantu yang baru akan sampai, akan bergerak daripada Selangor menuju balik ke sini. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudi layan video ini sehingga selesai. Jumpa balik di next video. Terima kasih juga sudi subscribe. Assalamualaikum dan bye-bye.